Orang tanya Maksum, belajar Quran ni dapat apa? Palestin masih dizalimi, Lubnan masih bergolak. Kalau Quran tak hentikan Amerika dan Israel, buat apa belajar? Soalan ni tajam, tapi penting. 1. Tujuan Quran bukan rebut kuasa dunia. Sayang, Quran bukan buku strategi ketenteraan. Quran adalah manual bina manusia. Apa dia bagi? Hati yang kuat waktu dunia runtuh. Maruah yang tak boleh dicuri penjajah. Jati diri yang tak boleh diratakan oleh propaganda. Prinsip yang tak tunduk pada tekanan global. Negara mungkin jatuh, tapi manusia yang berpegang pada Quran, dia tak jatuh. 2. Pertolongan Allah bukan hanya kemenangan perang. Jangan sempitkan pertolongan Allah kepada menang politik sahaja. Nabi Musa berhadapan Fir'aun bertahun-tahun. Nabi Muhammad pun diboikot, dihalau, diperangi. Kalau para Nabi pun diuji sebegitu, apatah lagi kita? Pertolongan Allah itu, kekuatan jiwa, keteguhan dalam ujian, kejelasan jalan, keadilan yang akhirnya tiba, walau lambat. 3. Geopolitik bergerak dengan undang-undang duniawi. Penindasan Palestin bukan sebab umat Islam tak cukup mengaji. Bukan. Ini kerana kuasa dunia hari ini dikuasai. Teknologi, tentera, ekonomi, propaganda, pakatan antarabangsa seperti United States dan sekutu mereka seperti Israel. Quran ajar prinsip, tapi manusialah yang kena membina kekuatan. Quran bagi kompas, bukan peluru. 4. Bila umat Islam lemah, bila tinggalkan keadilan, ilmu, perpaduan, amanah kepimpinan, ekonomi yang kukuh, maka jatuhlah tamadun. Sayang, belajar Quran bukan untuk menjadi kuasa besar, tetapi untuk tidak menjadi hamba kepada kuasa besar. Quran bukan jaminan kita menguasai dunia. Quran adalah jaminan kita tidak hilang diri walaupun dunia menekan. Kalau kita tinggalkan Quran, yang tinggal hanyalah ketakutan, kekeliruan, dan mudah dimanipulasi. Tapi bila kita kembali kepada Quran, baru kita tahu bagaimana bangunkan generasi, bagaimana tegakkan keadilan, bagaimana bina tamadun semula. Maksum nak pesan, Quran bukan untuk dapat kekuatan luar. Quran untuk bina kekuatan dalam, dan dari situlah kekuatan luar akan muncul. Inilah jawapan Maksum dengan hikmah, bukan dengan emosi. Assalamualaikum.